Kami ada waran untuk tutup restoran ni serta merta. Kita bukan tahu orang tiba-tiba sakit. Siapa yang report? I yang buat laporan. Hei, apa? Jangan kacau. Hei, Hang. Hei, mari sini. Bukan aku, hai. Hei, Hang jangan cuba nak lari. Panas kau tahu tak? Taufik, dah lama buat kerja ni? Kau apa hal ni, Gram? Aku apa hal? Engkau tu yang apa hal. Sekarang ni aku nak engkau pergi Harumas minta maaf dekat semua staf yang ada sebab engkau dah letak racun dalam makanan diorang. Sampai ke pelanggan kita kena food poisoning, kau tahu tak? Oi, kau ni main cakap jarang je. Kau nak tuduh aku buat benda tu ke? Aku main tuduh Taufik, aku ada bukti lah. Dan sekarang ni bercakap banyak dengan orang macam kau ni tak guna. Sekarang ni kita selesaikan dekat Harumas. Okey, fine. Kalau kau kata kau ada bukti, mana bukti kau? Bukti. Malam kejadian, kau dekat mana Taufik? Aku kat rumah lah. Buat apa aku nak merayap tengah-tengah malam? Kalau kau dekat rumah, wallet ni buat apa dekat restoran Harumas? Berjalan seorang-seorang tanpa tuan. Tu bukan wallet aku. Bukan wallet kau. Itulah statement orang yang dah kantoi. Taufik, dalam ni IC kau, kad pengenalan muka kau, lesen kereta, muka kau, kad bank. Kalau aku jolok, sasah naik nama kau Taufik. Sian kau Buat kerja dia mesti tak clean. Okey Gram. Fine. Aku minta maaf. Tolong Gram jangan buat report. Kau minta maaf. Boleh Taufik, tapi bukan dengan aku. Engkau selesaikan dengan semua staf dekat Harumas. Faizal, jom. Sana!